Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar pada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan juga Hazam masih bersama anda untuk Warna Pagi. Dan seperti biasa, seperti yang kita janjikan tadi, kita nak teruskan pengisian Warna Pagi di pagi Jumaat ini menerusi Majlis Ilmu di Radio IKIM yang dinamakan Topik Jumaat. Untuk sahabat-sahabat sekalian, boleh dengar di radio, boleh tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Ya. Di situ kita nak belajar sama-sama bersama Ustaz kita. Tajuk kita hari ini, bahagia dalam memberi. Apa nak beri, bagaimana nak bahagia, insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita yang lama tak jumpa, tapi Alhamdulillah dapat juga kita bertemu di alam maya. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita? Baik, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar dah? Dengar. Jelas, terang dan nyata. Alhamdulillah. Okey. Baik, jom kita nak mula topik Jumaat kita hari ini. Terima kasih juga Hajah Nik Asnah Ismail, penerbit kita, dan juga sahabat-sahabat kita mungkin yang sedang menonton, mendengar pagi ni. Boleh tak cerita, kongsi juga anda sedang mendengar dari mana lokasi anda. Ustaz hari ni dari rumah tak Ustaz? Oh ya. Di rumah. Lambat saat ni. Okey, jom kita mulakan mukadimah kita Ustaz. Bila kita cerita tentang memberi ni, bukan sekadar beri duit atau uang saja, tapi macam-macam kita boleh bagi, dan bagaimana Islam mengajar kita tentang erti pemberian ataupun memberi Ustaz. Silakan mukadimah kita. Silakan Ustaz, tafadhal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati penerbit kita Hajah Nik Asnah dan juga rakan-rakan penyiaran di konti Radio IKIM sekarang ini, dan semua pendengar-pendengar Radio IKIM. Boleh ya dengar? Boleh Ustaz. Boleh. Baik. Alhamdulillah. Saya sebenarnya bimbang satu je, bila buat online macam ni takut line dia tak ada. Itu sebimbang tu. Jadi pian kena sentiasa alert lah. Kalau tak dengar suara saya tu, kena angkat penumbuk lah ya. Ustaz tak dengar suara. Okey. Saya nak berkongsi sebenarnya ialah tentang rezeki ni. Rezeki adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama bagi orang yang ada pendapatan, orang yang ada keuangan yang kukuh, dia kena ingat bahawa rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri dan Allah yang boleh tarik balik. Kita lahir dulu tidak ada sedikit pun apa benda yang ada ke badan kita, melainkan semua orang bagi. Lampin ke, susu ke, botol susu ke, buaian ke. Kita lahir selai pinggang, tidak ada seorak benang pun. Dan kita mati macam tu juga. Kita mati tidak bawa apa-apa pun, sebab apa yang kita dapat hari ini daripada Allah, dan Allah Ta'ala berhak untuk menarik balik nikmat-nikmat dia termasuk rezeki. Dan kita kena faham, bagi orang yang kadang-kadang susah memberi ni, sebenarnya kita kena faham Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Sad ayat 45. Tuan kata apa? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki kami. Tuan kata dah, sesungguhnya inilah rezeki kami kepada kamu. Rezeki yang tak akan putus-putus, rezeki yang tak habis-habis. Punca orang tak nak memberi hari ni pian, sebenarnya adalah dia ingat bila dia bagi semakin habis dan semakin habis. Sebab tu dia susah memberi. Dia rasa bila beri hartanya makin kurang. Bila dia beri dia tak dapat apa-apa balasan. Bila dia beri, kadang-kadang penerimanya tak reti nak ucap terima kasih. Sebenarnya Allah yang suruh beri, Allah yang suruh agihkan. Jadi kalau orang tu tak ucap terima kasih pun tak apa. Sebenarnya kita telah menunaikan amanah daripada Allah supaya memberi. Jangan pula mengharapkan balasan. Memang orang miskin kadang-kadang dia tak bagi apa-apa,
Kalau dia ada pisang, dia bagi pisang kan. Kita bagi duit, bagi pisang. Kita bagi beras, dia bagi ubi. Tapi kalau dia tak punya apa-apa, dia gelandangan, dia nak bagi apa? Maka ketika itu kita kena faham bahawa yang suruh beri ini ialah Allah. Dan yang akan bagi pahalanya ialah Allah. Kenapa kita susah sangat nak memberi? Apatah lagi zaman musim orang kata pandemik COVID-19 ini yang masih lagi orang kata apa? Berpanjangan, belum putus lagi. Pasti ramai sebenarnya yang terkesan, termasuk pendakwa-pendakwa bebas ya, penceramah-penceramah bebas yang mengajar kitab-kitab kat surau kat masjid pun tak dapat menjalankan aktiviti mereka sebab masjid surau pun dihadkan kepada penyampaian khutbah saja, bukan lagi ceramah atau kuliah. Jadi sebenarnya ramai orang terkesan. Bila ramai orang terkesan, maka sebenarnya kita yang ada pendapatan yang kukuh ini seharusnya memberi. Sebab tu saya heran lah. Memang betul Pian dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut, memang harga kereta murah Pian, betul tak? Harga kereta murah kan? Harga kereta murah lah. Harga kereta mahal murah, betul? Betul mahal. Saya tak dengar suara Pian. Mahal? Murah? Mahal, murah kan? Murah ke? Ustaz Pian mengalah dengar kot. suara saya tak? Dengar? Dengar? Harga kereta murah sebab tak ada tax kan sampai Disember ni kan. Ramai orang berlumba-lumba nak beli kereta. Saya sebenarnya heran sebenarnya sebab di sekeliling kita ramai orang susah. Jadi kita dah ada pendapatan kukuh, kita nak tambahkan lagi kata apa, nikmat sekeliling kita saja. Kita tak cuba bayangkan sekejap, walaupun pandemik COVID-19 ini satu musibah, tapi kita kena ingat di sebalik musibah itu ada satu nikmat. Nikmat untuk siapa? Nikmat untuk orang yang namanya hartawan, jutawan. Inilah masanya dia boleh memberi sebab ramai orang susah sekarang. Bukan dia menambahkan koleksi kereta, bukan menambahkan koleksi banglo, bukan menambahkan koleksi jam-jam mewah, bukan menambahkan koleksi isteri, apa lagi? Isteri pun tambah juga koleksi. Jadi dengan sebab itu Pian, bagi saya lah mukadimah kan, kenapa orang sukar memberi, alasannya tadilah, alasannya yang pertama dia rasa rezeki makin kurang. Sedangkan bila memberi, isyarat daripada Allah dan Rasul, rezekinya makin bertambah. Satu. Yang kedua, sebab dia kata orang yang menerimanya tak reti terima kasih. Kita kalau kita mengharapkan terima kasih dari makhluk, sampai bila-bila kita takkan bagi. Sebenarnya kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia kata saya rasa saya miskin Ustaz. Saya tak punya apa-apa, saya miskin. Lah, awak ada gaji, ada pendapatan 5,000 ke atas, bolehlah bagi ya. Kadang-kadang orang yang rasa miskin ni jiwanya miskin. Kita kena ingat ya. Kita ada duit tapi kita rasa miskin. Sebab apa rasa miskin? Sebab jiwa kita miskin. Hati kita miskin. Miskin apa? Miskin dengan sifat dermawan, miskin dengan sifat syukur. Maka dengan sebab itu, marilah sama-sama kita membuka minda kita supaya pagi ni kita ada rasa nak memberi. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah terbaik mukadimah Ustaz dah membariskan macam mana ciri-ciri yang ataupun keadaan lah yang membuatkan kita kadang-kadang berkira-kira bila nak memberi, dan mungkin ada antara kita ni dia fikir macam dia nak dapat balik, dia ada bersyarat dia nak memberi tu mesti nak dengar orang ucap terima kasih kan Ustaz kan. Jadi insyaAllah kejap lagi untuk pusingan kedua kita nak ceritalah lebih lanjut lagi lah bila cerita tentang memberi ni macam mana. Ada orang yang memberi dia bahagia, yang menerima lebih bahagia, tapi siapa lebih bahagia sebenarnya antara kedua pemberi dan penerima ni Ustaz? Boleh Ustaz Boleh Ustaz. Kita berehat dulu Ustaz InsyaAllah. Jangan risau sahabat-sahabat sekalian. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Hari ini kita cerita tentang bahagia dalam memberi dan kita nak saling membahagiakan. Ya, untuk anda yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM pun anda boleh share juga video ini dan juga di channel YouTube IKIM. Dan seperti tadi macam yang kata, kalau katakan anda yang tengah tonton ni boleh respon tak anda tonton dari mana dan mana-mana catat apa yang anda catat menerusi perkongsian Ustaz ni, anda boleh catat di ruangan Facebook, komen Facebook dan juga komen YouTube untuk kongsi ilmu pagi ini. Okey. Kalau Ustaz kita lihat dalam lebih kurang 3-4 minit. Boleh Nanti kita
kembali untuk pusingan kedua. Ya. Beres insya-Allah. Jangan Saya ke tak mana-mana, dengar, terus Pian. dengar Warna Pagi Di IKIM Inspirasi Suria Saya tak Islam. dengar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, bidang kuasa dan cabaran di Malaysia, membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi dah 8.50 minit pagi di pagi Jumaat ini, dan terima kasih di atas komen-komen anda di Facebook live kami, macam Puan Shima dari Batu Pahat Johor, Hazrina Abdullah dari Merbuk Kedah yang datang ke kami secara live di Facebook IKIM FM, termasuk juga di channel YouTube IKIM. Kita ada topik Jumaat bercerita tentang bahagia dengan ataupun bahagia dalam memberi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa pagi ini ya. Dan insya-Allah Ustaz, jom kita sambung. Ustaz boleh dengar kita clear? Boleh Ustaz? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Ustaz, ada sahabat pendengar kata minta Ustaz belakang sikit, tak nampak Ustaz. Sebab tadi ke depan sangat nampak hidung mancung. Okey. Baru nampak kacak bergaya. Baik, alhamdulillah kita sambung Ustaz. Macam mana bila kita memberikan, macam tadi Ustaz kata, ada antara kita yang risau, takut bila bagi lama-lama berkurang. Sedangkan yang menerima itu gembira dengan penerimaan, dengan pemberian tu, sedang sepatutnya yang memberi itu lebih gembira. Macam mana nak jadi orang bahagia bila memberi Ustaz? Okey, masih Pian. Ada satu kisah Pian, boleh saya cerita? Satu kisah. Boleh. Kisah ini ialah kaitan dengan seorang hartawan yang kaya lah. Memang kaya betul. Dia semua ada gedung di darat, kapal di laut lah. Memang kaya sungguh. Dan dia ini memang waktu dia kata dia telah melalui 4 fasa. 4 fasa dalam hidup dia.
Yang pertama fasa mencari kekayaan. Dia cari waktu muda ni macam pian muda, dia cari kekayaan. Sampailah dia membina kekayaan, dia main saham apa semualah. Hebat macam pian lah. Betul tak? Betul? Ya Allah. Hebat ni Ustaz. Memang hebat orangnya Ustaz. Amin. Kemudian amin. Kemudian dia tak rasa bahagia, dia tak rasa puas, dia tak rasa something yang boleh membuatkan dia hatinya rasa tenang, ya. Kemudian dia beralih kepada dah dapat kumpul kekayaan begitu banyak, dia beralih kepada cara lain pula. Dia himpunkan barang-barang antik, dia beli barang-barang antik, dia buat koleksi barang-barang antik, dia himpun kat rumah, dia tengoklah macam-macam. Tapi dia kata fasa yang kedua pun aku masih belum rasa bahagia lagi. Step yang ketiga, fasa yang ketiga ialah dia terfikir, aku kena beli banglo lah. Dia pun beli banglo, dia beli gedung, dia beli pasar raya. Dia buat niaga macam-macam, tapi masih lagi belum rasa puas, belum rasa bahagia. Sehinggalah fasa yang keempat, ada seorang kawan datang jumpa dia, dah tahu dia kaya. Dia kata, tuan ni orang kaya sangat-sangat, dan sebenarnya kita ada satu pusat OKU. Pusat OKU ni ialah kanak-kanak OKU dan mereka memerlukan bantuan wheelchair. Jadi kita perlukan sumbangan wheelchair daripada tuan. Sekiranya tuan nak hadiah ke, nak sumbangkan wheelchair kepada kami, bolehlah hadiahkan wheelchair kepada kami. Jumlah penghuni pusat OKU yang perlukan wheelchair ni sekian banyak lah. Jadi orang kaya boleh dengar, boleh dah kalkulit semua satu wheelchair berapa ratus ringgit, darab dengan berapa jumlah orang bagi nothing. Lalu dia kata okey, dia pun suruh bagi duit, suruh kawan tu beli. Bila dapat duit, kawan tu kata apa kepada orang kaya ni? Dia kata, tuan, saya berharap sangat agar tuan sendiri turun padang, pergi ke pusat kanak-kanak OKU tadi dan tuan serahkan sendiri wheelchair tuan ni kepada mereka. Lalu dia pun masih serba salah, tak apalah, dia sibuk macam pian main golf apa semua kan. Hari-hari main waktu main golf. Hari-hari main golf, kaya gila tu kan. Jadi dia fikir tak apalah, dia korbankan masa main golf dia pun turun ke pusat OKU tadi untuk menyumbangkan wheelchair tadi. Bila dia turun ke pusat warga penghuni OKU, kanak-kanak OKU yang perlukan wheelchair tadi, dia beri sumbangan satu sampai semua dapat wheelchair. Dan dia terasa ada something dalam hati dia. Terasa, ya Allah, macam satu kepuasan, satu kelegaan. Kemudian dia lihat budak-budak tu bila dah duduk atas kursi, budak-budak tu dia berpusing. Budak-budak OKU yang tak ada masalah berjalan kan. Jadi mereka bila dapat tu, mereka ke depan, mereka ke belakang, mereka pusing kat wheelchair tadi kan. Dia dapat wheelchair macam dapat kaki baru lah pian ya. Dan dia tengok, dia seronoknya dia tengok, orang kaya tengok, dia kata budak-budak ni macam berpusing-pusing di tempat perkelahan, tempat piknik. Macam gitu, seronok je. Padahal tak boleh berjalan. Ada kaki pun ada. Dia nampak, kenapa aku tak gembira? Aku ada segala-galanya, dia kata. Tapi budak ni, dah lah budak kan. Kaki pun ada masalah, dia tak ada kaki. Tapi dapat wheelchair tu dia seronok. Kemudian dia dah dapat rasa macam ada titik-titik kebahagiaan dalam hatinya. Bila dia dah habis bagi sumbangan tadi, dia nak beredar pulang ke rumahnya ataupun ke pejabatnya, tiba-tiba ada seorang budak tu, dia pegang kaki orang kaya tu. Jadi bila pegang kaki orang kaya tu, orang kaya tanya balik dia, nak apa lagi? Dia tanya budak tu, nak apa lagi? Kan dah dapat wheelchair kan? Nak apa lagi? Dia tanya budak yang pegang kaki dia. Dia kata, budak tu kata apa? Ini pian akan menangis kisah cerita ni, pian akan menitih mata lah. Ya. Standby tisu kan. Dia kata apa? Dia kata, Pakcik, dia kata, Pakcik, sebenarnya saya nak tengok puas-puas wajah Pakcik. Saya nak tatap puas-puas muka Pakcik, supaya di hari akhirat nanti saya kenal Pakcik. Saya nak cium muka Pakcik. Hari akhirat
saya nak jumpa lagi pakcik, saya nak kenal, oh inilah muka orang yang bagi wheelchair kat saya nak ucap sekali lagi terima kasih kepada pakcik pada hari akhirat nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Tadi tu Pian dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bila pakcik, orang kaya tu dengar, orang kaya tu macam luluh hati dia, Tuhan campak satu tanda kebahagiaan yang sangat besar dalam diri dia, dia pun peluk budak tu. Tengok, orang yang ada segala-gala dalam hidup dia, kereta mewah, rumah besar, banglo sini sana, tuan-tuan. Tapi bila nak dapat kebahagiaan, dia tidak boleh main orang kaya-kaya saja. Dia kena memberi, dan memberi tadi, biarlah turun padang, pergi jumpa sendiri orang yang memerlukan, tengok penderitaan orang lain. Masa itulah baru rasa bahagia, masa itulah baru rasa sedar diri, masa itulah baru rasa insaf dalam hati kita, betapa aku ni sebelum ini tak bersyukur ke atas nikmat Allah SWT ya. Dan barulah kita jumpa orang kata sasarannya yang betul. Jadi Pian, itulah saya nak kongsi bagaimana kita nak rasa kebahagiaan bila memberi. Turun pada, jumpa sasaran, jumpa orang susah, kemudian beri dengan tangan kita, beri dengan ikhlas. InsyaAllah Pian. Dia ada beza kan Ustaz, kalau kita transfer online, nombor akaun, semua nombor akaun kita ada dah, pusat kebajikan, rumah anak yatim dan sebagainya. Dia beza dengan kalau kita pergi sendiri, turun ke lokasi, berjumpa dengan penerima manfaat, dan dari situlah macam Ustaz Fauzi bayangkan tadi, kita dapat doa yang direct dibacakan, yang disampaikan oleh para penerima manfaat kan. Dan yang paling pasti macam Ustaz sebut tadi, bila didoakan dia nak jumpa kita ke akhirat nanti tu, supaya dia ingat muka, dia dapat jumpa dan ucap sekali lagi terima kasih pada para pemberi. Okey, alhamdulillah. Itu Ustaz dah ada cerita yang menarik. Ada sebab kita kata bergenang dah air mata bila dengar cerita Ustaz Fauzi pagi Jumaat ni. Jadi marilah kita naikkan semangatlah, tambahkan semangat kita untuk sentiasa membantu. Dan cuma nak, kalau macam nak turun padang, lepas tu nak turun je lah, maknanya nak pergi ke tempat-tempat ni kan Ustaz. Ada pula nanti ada yang kata macam tak cukup masa, tak ada masa, macam dah transfer duit cukup lah Ustaz. Dia ada je, maaf ada je alasan dia tu. Macam mana Ustaz? Okey, bagi saya senang je. Macam kita buat live sekarang lah Pian ya. Kita buat, saya tak pergi ke konti IKIM kan. Okey. Saya jasad saya tak pergi kan. Tapi biarlah orang yang pergi ke lokasi, ke tempat pusat jagaan warga emas ke, OKU ke apa semualah, dia ambil gambar macam ni. Kita dari jauh kita tengok, ya Allah sedihnya. Ya, macam kita tengok TV lah. Pian tengok TV kan. Cerita Hindustan Bollywood tu buat kat Bollywood tu. Kat India lah. Kan, kat India kan. Kita tengok kat TV, kita boleh menangis tak? Boleh tak? Terasa sampai. Kajol mati. Mesej sampai, kita menangis. Tengok kajol mati, Shah Rukh Khan duduk kat ward ICU kan. Kita menangis padahal dia buat kat India sana. Gitu juga, kita boleh buat macam ni juga, live FB. Ya, so kita tengoklah, ya Allah. Barangkali ada orang tak kuat nak turun, betul lah Pian. Ada orang, semua orang kaya dia tak kuat semangat nak turun, pergi ke gelandangan, nanti dia cepat sedih dan sebagainya. Tak apa, bagi orang yang kita wakil kepada orang lain, mu ambil gambar, mu ambil video, nanti mu send kat aku nak tengok. Dia akan terasa juga insya-Allah, sebab dia melihat walaupun tidak live tapi live FB saja, insya-Allah dia akan terkesan juga. Maknanya tambah sekarang ni ada cara lah. Mungkin kita payah nak turun tu sebab ada SOP dan sebagainya, pandemik apa semua kan Ustaz tau. Jadi tak boleh nak turun ke lokasi. Jadi boleh buat macam cadangan Ustaz Fauzi tadi lah. Kita boleh online, ada boleh ambilkan gambar supaya kita dapat rasa juga macam mana gembiranya para penerima manfaat tu daripada sumbangan yang kita sumbangkan. Dan macam sahabat-sahabat kita pun, kita yakin ada sahabat kita yang memang istiqomah Ustaz. Setiap pagi Jumaat je dia memang akan kalau sebelum ni kan boleh pergi masjid. Kalau pergi masjid tu kita sedekah dalam tabung masjid tau.
Jadi mungkin dalam tempoh PKP ni tak dapat pergi masjid, dia tetap juga transfer lah online pada, lepas tu dia bagi tahu kat Tok Imam, saya dah transfer sikit untuk masjid. Sebab mungkin tak ramai yang dapat ke masjid untuk menyumbang ataupun menyampaikan derma. Okey Ustaz, macam sahabat kita mana tadi ada yang kata kalau bab memberi ni pula macam mana kita nak rasa bahagia, campur ikhlas. Ikhlasnya tu di mana ketika kita memberi Ustaz? Di mana tu Ustaz? Okey. Pertamanya Pian dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ada orang memberi tapi tak rasa bahagia? Dia bagi juga online, transfer ataupun live dia bagi tapi tak rasa bahagia, ada kan? Betul tak Pian? Ada kan? Ada. Pertama Pian, sebab dia beri bukan dengan kasih sayang. Dia beri itu bukan kasih sayang, dia beri dengan terpaksa. Orang dah minta banyak kali, bagilah ambillah. Jadi dia macam rasa sekadar memberi saja, bukan niat nak membantu ke, niat nak mengurangkan beban dia ke, bukan niat nak fikir dia mungkin ada anak ke, ada isteri kat rumah tak makan ke tak. Dia kata, contoh Pian contoh. Saya pergi makan sebuah restoran. Restoran tu sebelah IKIM senang. Kemudian apa nama? Pinang, Kampung Pinang Sebatang, apa namanya? Pinang gitulah. Pinang masak. Pinang masak, contoh sedap gitu. Okey. Lepas tu saya tengah makan, tiba-tiba datang seorang peminta sedekah. Ramai orang terganggu kan? Allah. Tai ni kita tengah suap pengat pisang tai pula dia datang. Aduh. Maidah. Kita tak nak bagi orang tengok dan orang kenal. Ada pula name tag Pian DJ IKIM tu. Aduh. Sudah. Akhirnya dalam keadaan kita bagi dalam keadaan geram kan. Tak inilah kacau. Kita pun bagi jugalah sebab nak cover lain. Memang tidak akan rasa bahagia. Sebab kita begitu terpaksa. Bukan kasih sayang. Bila kita tengok orang tu, kita fikir, Allah kesiannya dia. Baru datang kasih sayang. Datang tu kesiannya dia. Ya Allah. Ini bapa macam mana kalau ada isteri, ada anak-anak lagi-lagi. Kesian ya Allah. Anak yang makan apa kat rumah. Isteri tengah buat apa. Entah tak isteri sakit kanser ke. Sakit paru-paru berair ke. Ya Allah. Aku rasa bersalah pula makan sedap-sedap macam ni. Sedangkan dia dekat luar. Tengah tadah tempurung ataupun tadah Tupperware untuk minta duit. Ya Allah. Kenapa ya Allah? So, masa itulah kita akan rasa bahagia. Bila kita bagi tu kita rasa bahagia. Sebab kita bagi bukan terpaksa. Tapi bagi dengan kasih sayang. Bagi dengan kesihan belas. InsyaAllah. Satu. Nombor dua ialah kita kena bagi dengan ikhlas lah. Betul lah kata apa ni. Pendengar kita tadi dia kata memanglah kena bagi dengan ikhlas. Bila kita bagi dengan ikhlas, insyaAllah Allah Ta'ala akan campakkan macam-macam dalam hati kita ya. Dia segala-gala bermula dengan ikhlas. Solat kena ikhlas, puasa kena ikhlas. Bukan kata memberi, hak kita tak beri apa-apa, sembahyang je. Sembahyang kena ikhlas. Ini rukun. Rukun macam mana amalan kita diterima oleh Allah, pertama mesti ikhlas. Termasuk bila kita memberi mesti ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu ialah kita buat kerana Allah. Artinya kita tidak mengharapkan apa-apa balasan. Kita tidak mengharapkan apa-apa terima kasih daripada penerima. Itu memang betul-betul, memang solid betul lah. Yang kedua, berilah dengan kasih sayang. Yang ketiga, jangan ungkit. Kalau pemberian kita ungkit, kita tak sebahagia. Kita rasa kita yang hebat. Kita rasa kita yang segala-galanya. Sebab kita ungkit. Semalam aku dah bagi RM10 kat Makcik Kia. 2 hari lepas aku bagi RM30 kat PA yang susah tu ya. Kerja IKIM juga PA tu kesian dia ya. Yang hari ke 2 hari 3 hari lepas aku bagi kat Warus Lili katakanlah belanja makan. Dia ungkit-ungkit buat apa? Kita takkan rasa bahagia masa tu, takkan rasa bahagia. Kita masa nak angkat diri kita, akulah hebat, akulah segala-galanya. Okey Pian.
Terbaik. Semua sebelum nama kami kena petik lagi, baik kita berehat kejap. Macam-macam nama lagi dipetik Ustaz Fauzi. Tapi dah bagi contoh kan Ustaz tau. Kita dah bagi contoh lah macam mana kisah bahagianya kita bila dapat memberi, bila kita menggembirakan dan membahagikan orang yang menerima. Kita nak berehat kejap Ustaz dalam 3-4 minit. Nanti kita akan kembali untuk pusingan ketiga. Pusingan terakhir ni kita nak cerita pula lah macam mana tentang kalau biar nak bagi tu, bagilah benda yang terbaik, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata dalam Al-Quran. Maknanya kita nak bagi yang terbaik ni macam mana, mungkin apa panduan yang Ustaz Fauzi nak kongsikan pada kita. Kalau ada kisah-kisah dan cerita-cerita dan nama-nama yang Ustaz dah petik, kejap lagi insyaAllah Ustaz kita akan sambung untuk topik Jumaat kita, bahagia dalam memberi. Anda juga boleh kongsikan segala catatan yang dikongsikan oleh Ustaz itu di media sosial kami, di Facebook dan juga di channel YouTube IKIM. InsyaAllah kalau yang bertuah tu kita akan paparkan di Facebook lah ataupun di YouTube lah kita. Okay? Kita berehat dulu, kembali selepas ini. Untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Islami. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda.
Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom join tim Auji Kudapan Kasih. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap, bersih dan halal. Tak perlu simpan stok, tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB Auji Kudapan Kasih HQ. Kudapan Kasih, cara asli untuk semua generasi. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM, teman kampian dan juga Hazwan di waktu ini. Dah 9.12 minit pagi dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan topik Jumaat membawakan tajuk Membahagia dalam Memberi. Kita bersama dengan Fadil Ustaz Fauzi Mustafa pagi ini. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya. Setia bersama dari awal tadi sampai lah ni, dan juga sahabat-sahabat kita pun ada juga macam ada pengalaman dekat WhatsApp ni. Seorang alamak tak nampak pula muka Ustaz. Kita baca sikit. Katanya panjang pula. Okey. Ustaz cukup tinggi dah, jangan risau Ustaz. Okey, katanya dalam 3 tahun lepas ada diuji dengan kesempitan kewangan, tapi beliau tetap juga yakin dengan memberi Allah akan balas, dan katanya kesannya termasuk dia kata dia infak barang kesayangan dia, mana yang boleh bagi kat orang dia bagi je lah apa yang semampunya, tapi kesannya asbab daripada beliau ringan atau bermurah hati dulu 3 tahun dulu, sekarang ni dalam tempoh PKP Allah kurniakan rezeki yang lebih siap katanya. Siap boleh memberi lagi pada orang lain. Rezeki daripada suami pun dapat juga dalam tempoh PKP. Maknanya itu hikmah besar bila kita dapat memberi Ustaz. Mungkin boleh cerita sikit hikmah bila kita ringan tangan ataupun ringan hati ataupun pemurahan Ustaz. Terima kasih Pia dan juga pendengar-pendengar IKIM semua. Saya nak kongsi pengalaman saya lah. Pengalaman saya tak banyak dan bagi pun tak banyak ya. Pengalaman saya baru lagi berlaku dalam bulan ni. Bulan startnya PKPB awal bulan ni lah. Saya nak cerita Pian dan juga pendengar-pendengar semua. Saya pergi sebuah restoran Pian. Ni restoran ni di Pulau Pinang. Tak ajak Pian puasa gitu, puasa. Pian puasa. Tak apa Pian, bukan restoran Pinang. Saya pergi bawa anak isteri lah. Bawa anak isteri. Pergi satu restoran. Restoran ni tak apalah saya sebut nama tak apa. Restorannya Harimau Menangis. Oh. Pian yang menangis. Di Penang. Okey. Situ char kway teow sedap lah. Ya. Jadi first time saya pergi duduk situ, dah tanda meja apa semua, order lah. Saya pun order char kway teow untuk saya, untuk anak-anak, untuk isteri dengan air macam-macam lah. Jadi belum makan lagi, order belum sampai, tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Saya tak kenal dia, tapi dia kenal saya. Mungkin sebab keluar kat IKIM kot, ya. Bukan dah lama. Kemudian dia kata, Ustaz lama tak keluar TV Ustaz ya. Saya kata saya dah tua dah, bagi orang muda lah keluar. Ini pun radio IKIM ni 3-4 tahun sekali masuk lah ya. Dia tanya saya lagi, Ustaz Kazim mana Ustaz Kazim? Saya kata Ustaz Kazim adalah dengan program dia. Kemudian akhir kalam saya tak kenal siapa dia ni. Dia kata, Ustaz saya nak RM1. Saya nak RM1. Nak duit Ustaz RM1. Jadi saya pun ialah rasa dia ni betul ke tak betul kan. Jadi saya pun tak apalah, dia nak RM1 je, bukan banyak. Saya pun tak kenal siapa dia. Sembang bagai nak rak. Sembang sangat. Tapi nak RM1 ujungnya. Saya pun kebetulan memang bawa duit pun. Saya pun bagilah RM1 kat dia. Bagi. Bukan, saya nak bagi lebih, takut dia marah pula. Ustaz tak faham ke? Saya nak bagi saya nak RM1 je. Jadi saya bagi RM1 sungguh lah. Saya bagi kat dia RM1. Dia pun ucap terima kasih, dia pun beredar. Saya tak fikir ni. Dia ni betul ke tak betul ni kan? Aku tak kenal dia, tapi dia ujung nak RM1. Saya bagilah. Isteri saya tanya, abang kenal tak dia? Tak kenal. Tapi tak apalah, rezeki dia tak apalah, dia nak RM1.
Habis saya makan char kway teow saya yang special, bukan biasa tu kan, yang special. Udang berapa banyak, berapa kilo udang tak tahulah. Dengan kerangnya, kati. Ajak. Liok. Lebih RM50 lah. Senang cerita lebih RM50. Kata puasa. Jadi lebih RM50 Pian. Lebih RM50 harga dia. Saya pun nak bayar. Bila nak bayar, cashier kata apa? Ustaz dah dibayar. Allah. Hikmah dia. Saya bagi RM1 kepada orang tadi yang saya tak kenal pun siapa dia. Tapi bila time saya nak bayar, saya punya makan harga tadi tu RM50 lebih, tiba-tiba ada orang sudah bayar. Subhanallah. Sebab itu bila memberi jangan berkira. Saya ada satu lagi Pian, sebab kita memberi ni bukan kata duit. Kita beri masa kepada anak-anak, kita beri tenaga kita beri senyuman, kita bagi apa lagi? Bagi bantuan, itu beri juga pemberian. Satu hari Pian, saya ni cerita betul. Baru-baru lagi berlaku bulan ni. Saya keluar kereta saya, nampak ada seekor burung merpati. Burung merpati tu saya tengok dia tak lari. Jadi bila saya mendekati dia pun tak lari. Saya kenapa burung merpati ni tak lari, tak terbang? Saya tengok Pian, dia punya kakinya berdarah. Kakinya ada darah dan darah tu menitik atas jalan raya. Sebatang kaki dia. Jadi dia berdiri atas sebatang kaki yang lain. Jadi saya pun pegang dia, masuk dalam rumah. Saya bubuh minyak gamat je, bukan pergi veterina pun, minyak gamat je. Minyak gamat, tidur semalaman kat rumah saya, tak kena cah apa-apalah, tidur semalaman je. Bagi minum, bagilah roti. Besok pagi, saya nampak dah okey dah kaki, saya lepaskan dia berjalan kan. Dia dah macam dah okey dah. Dah okey. Kemudian jiran saya kata, tak apalah Ustaz, saya bawa pergi kat kawan-kawan burung yang lain kat dataran. Jadi akhirnya dia berkawan dengan burung-burung lain terbang, dia pun terbang juga. Jadi saya kata lega, dia dah sihat, dia terbang, lega. Tapi Pian, tak lama lepas tu, tengok Pian, Tuan nak bagi. Kita memberi sesuatu, burung bukan nak duit pun. Burung dia nak rawatan, burung dia nak minum. Bantuan. Ustaz, air, burung sikit je burung ni, Ya. Okey. Dengar. Dengar Ustaz. Okey dah. Teruskan. Sambung boleh Ustaz. Burung. Kes burung kan. Burung dia bukan nak banyak, dia nak berlayar, dia nak tidur, dia nak air setitik 2 je burung. Dia cuci sikit darah dia, darah luka dia. Besok dia terbang. Saya lepaskan dia terbang, Wak Pian. Tak lama lepaskan dia pergi, ada orang call saya. Oh, okey. Ustaz di mana? Saya nak cakap Ustaz bagi nombor akaun. Tengok. Buat baik kat burung je. Ustaz saya nak nombor akaun Ustaz, nombor akaun. Saya kata nak buat apa nombor akaun saya? Ustaz ingat tak lagi Ustaz? Saya ada hutang dengan Ustaz 3-4 tahun lepas. Saya nak bayar hutang Ustaz. Bayangkan Pian, hutang saya adalah 30-40 ribu. 30 ke 40 ribu hutang saya. Dia tak bayar. Okey. Saya jenis baik tak apalah, ada duit bayarlah. Lepas buat baik kat burung tu, beri sesuatu kat burung, dia telefon nak nombor akaun, nak bayar hutang Ustaz. So hikmahnya, anda tunggulah bila kita memberi, anda tunggu je. Allah Ta'ala tidak akan hampakan pemberian kita, Tuhan akan bayar balik. InsyaAllah. Okey, terbaik. Cerita Ustaz. Nasib baik yang tadi cerita tentang orang minta RM1, Ustaz ada bawa contoh RM1. Nasib baik cerita pasal burung tak keluar burung. Sebagai model cerita Ustaz. Tapi nak kata walaupun kita bersedekah atau membantu makhluk Allah yang lain pun,
Bahkan Allah boleh balas dengan ganjaran min haitsu la yahtasib lah Ustaz kan, yang tidak kita jangka-jangka atau sangka dari mana boleh datangnya. Masya-Allah. Sahabat-sahabat kita ramai yang terinspirasi daripada kisah Ustaz Fauzi sebentar tadi, macam mana bila kita memberi ni bahagianya lain macam Ustaz kan. Dan Ustaz macam dan mungkin kita pun dah berada di hujung-hujung ni juga, dalam mungkin 10 minit atau 5 minit ni Ustaz nak kongsikan macam mana cara kita nak dapat macam Ustaz dapat tadi. Macam mana kita nak dapat istiqamah juga bila kita memberi dan insya-Allah bahagia tu pun dapat bahagia istiqamah Ustaz. Ya. Pertama sekali ialah jangan fikir dalam hati kita nak apa-apa ganjaran daripada makhluk. Jangan fikir. First step, jangan fikir apa-apa, aku nak tu, aku nak ni. Bila kita memberi, kita ingat ini memang suruhan Allah dan ganjarannya Allah yang akan bayar, Allah yang akan tentukan. Sebab itu Pian sebut min haitsu la yahtasib tu, rezeki tu kita nak daripada benda yang kita tak sangka-sangka. Satu ya. Yang kedua ialah beri dengan ikhlas. Yang ketiga, beri dengan kasih sayang. Yang keempat ialah berilah yang halal dan thayyibah, yang halal lagi baik. Macam Pian sebutkan tadi dalam surah Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan sekali-kali mencapai hakikat kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. So dalam infak, dalam memberi, berilah apa yang kita sayang, iaitu yang terbaik, yang paling elok. Bukan kalau setengah orang kan minta sedekah kan. Contoh orang datang sedekah, kita pun keluar tengok alamak oren, letak balik. Cari lagi, kita tengok merah tak, cari lagi kokok ada kecil lagi. Kita tengok ada hijau, cari lagi kokok ada yang lain. Ada biru. Yang ni. Yang ni lah bagi, bagi. Okey, tak apa lagi Pian, tak apa lagi. Okey. Kemudian apa lagi? Dia pula cari pula. Ini baru ni, tak elok baru. Dia pun cari yang ada stapler, yang ada selotip, yang koyak rabak, yang dah lusuh, yang dah tak nampak muka agung dah. Allahu Akbar. Ni siapa ni? Hantuah ke siapa ni? Tak nampak dah muka. Dia bagi yang tu. Nampak sangat memang dia tak nak bagi. Sebab itu bila sebut halal, satu, thayyibah yang baik. Nak bagi ni halal yang lagi baik. Iaitu yang tidak koyak rabak. Sebab Tuhan kata dah dalam surah, dalam ayat yang lain Tuhan kata dah. Kalau buka surah Al-Baqarah 267. Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 267. Menceritakan beri baik. Jangan beri yang buruk. Kalau beri yang buruk, kalau orang bagi kat kamu pun kamu tak nak. Dan kamu akan ambil dengan pejam mata sebelah. Pejam mata ambil juga. Sebab terpaksa ambil. Dan sebab itu, carilah yang elok, yang okey. Bukan koyak rabak, bukan yang karat, bukan yang reput nak bagi kat orang. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan bagi yang lebih baik untuk kita insyaAllah. Baik, insyaAllah itu cara tips Ustaz, kita nak ada soalan-soalan, boleh tak kita jawab soalan sikit-sikit daripada sahabat kita? Boleh. Aku tanya, boleh tak Ustaz kalau kita nak bersedekah? Ada hadiah. Ya ke Ustaz? RM26 tu. Baik, ada yang tanya, boleh tak kalau kita bersedekah dengan niat nak lariskan perniagaan? Niatnya nak untuk perniagaannya laris. Boleh, memang itulah sebenarnya kalau kita lihat sedekah ini dia akan menambahkan pendapatan. Sedekah ni dia akan menambahkan rezeki, ya. Sedekah tidak akan mengurangkan rezeki, dia menambahkan rezeki. Jadi kalau orang tu ambil hadis tadi, bahawa dia menambah rezeki dengan sebab sedekah, maka bolehlah dia letakkan sesuatu sebagai ini sedekah. Hak ni saya jual. Kan? Hak ni sedekah. Macam orang saya dulu kecil-kecil dulu, kalau kita nak kita nak beli bukan segantang kot. Secupak. Nak beli secupak beras. Secupak beras tu dia tambung lagi kan? Betul tak? Macam bukit. Dia tambung macam bukit. Kalau orang sekarang dia buat macam tu. Buat macam tu kan zaman sekarang kan. Dah dulu dia tambung macam bukit, kemudian dia masuk dalam plastik semua. So yang secupak tu itu je. Tapi kenapa bertambah sedekah? Dia sedekah. Jadi sebenarnya orang berniaga
Itulah caranya nak bersedekah dengan cara melebihkan sikit daripada apa yang ditetapkan oleh katalah oleh standard dia lah. Bagi dah sedikit. Allahu Akbar. Katakanlah apa ni, saya tengok orang, saya pernah beli Quran lah, beli mushaf Quran. Ya, kita beli mushaf Quran, dia bagi sejadah satu. Oh, ekstra. Ni sejadah dia bagi. Bulan depan pergi pula beli Quran. Mushaf Quran dia bagi pula ni apa ni, rehal. Sedekah rehal. Subhanallah. Jadi itu nilai tambah dalam perniagaan kita. Dalam masa sama kita bersedekah, dalam masa sama kita cari pahala sedekah, dalam masa sama kita menambah rezeki perniagaan kita. Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Ya, insya-Allah Jadi insya-Allah ramai sahabat-sahabat kita mungkin di kalangan usahawan boleh ikut apa yang Ustaz Fauzi ajarkan pada kita. Okey Ustaz, kita sampai ke penghujung, sikit nasihat dan juga kesimpulan untuk bahagia dalam memberi, topik Jumaat kita hari ini Ustaz. Silakan. Okey. Maya, sebenarnya saya melihat bila setiap hari Jumaat setiap hari Jumaat memang semua jemaah memberi dalam tabung masjid kan, tabung surau kan, semua masuk dan memberi kan. Tapi saya sedih jugalah sebab dah berpuluh tahun Asyik Yani je beri. Asyik Yani je. Upgrade lah. Dah bertambah pian dah naik pangkat. Mana Kak Ikim tu tambahlah sikit. Jadilah warna ni pula ya. Gitulah cara kita. Bukan sejak kecil sampai ke mati ialah warna biru ni saja. Ini tak kena, bagi saya tak kena lah. Sebab Tuhan kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu zahirkan dia. InsyaAllah sama-samalah kita menghargai nikmat pemberian Allah Ta'ala dengan memberi yang terbaik pada orang lain pula, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita tambah baik lah, upgrade lagi pemberian kita, moga-moga tambah elok jugalah nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pagi ini terima kasih banyak-banyak Ustaz Fauzi berkongsi cerita dan juga nasihat untuk kita. Jumpa nanti insya-Allah Ustaz lepas ni kalau pergi makan mana-mana jemput kita orang InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dari Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Dalam santai-santai beliau banyak pesanan, banyak nasihat yang perlu kita ikuti, khususnya dalam ikhlas ketika kita memberi, dan moga-moga kebahagiaan juga hadir bila kita ikhlas memberi itu. Ya betul. Terima kasih di atas perhatian anda yang sentiasa menumpukan perhatian mendengarkan tazkirah daripada Ustaz tadi menerusi topik Jumaat. Dan jangan lupa ulangannya anda boleh dengarkan pada setiap hari Ahad jam 7 pagi ataupun anda boleh tonton kembali di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM. Kalau tengok dekat Facebook, dekat YouTube tu nampaklah Ustaz tunjuk alat-alat bantu mengajar Ustaz. Warna kuning, warna biru lah, hijau lah kan. Betul dia kuning. Orange lah. Kan. Subhanallah. Itulah tajuk kita hari ini, bahagia dalam memberi. Semoga sahabat-sahabat juga begitu, sentiasa bahagia dan saling membahagiakan. Kita berehat kejap. Kita akan kembali sebentar lagi terus bersama Hazwan dan Pian. Tentunya di Warna Pagi, Inspirasi Inforia Islami.